Anda pernah tak rasa overwhelmed bila buat banyak sangat kerja? And then, pernah tak rasa unproductive bila macam tak ada kerja sangat nak buat? Sebenarnya, overwhelmed dia jauh lagi teruk daripada unproductive. So, macam mana kita nak elakkan daripada rasa overwhelmed? Kita nak bincang pasal mental kita ni, macam mana kita nak hadapi benda tu supaya benda tu kalau berlaku pun, kita tak cepat sangat overwhelmed. So, kalau anda pernah dengar Pareto's Law yang mengatakan 80% hasil datang daripada 20% of effort dan juga masa. Cuba kita cari apakah 20% benda yang berlaku dalam hidup kita yang membuatkan emosi kita terganggu, yang end up akan mengganggu seluruh gerak kerja kita pada hari tersebut. So benda tu kadang mungkin kecil je berlaku, tapi efek dia sampai sepanjang hari. Dan apakah 20% benda yang membuatkan anda rasa happy, tapi benda tu akan efek sepanjang hari. So kadang-kadang benda tu kecil je, tapi buatkan anda happy. So cuba cari apakah benda kecil yang buatkan anda tak happy, 20% supaya anda boleh happy ataupun boleh buat kerja dengan tanpa rasa overwhelmed, supaya mental anda lagi kuat. Dan apakah that 20% yang betul-betul drag you down. Sentiasa mencari benda tersebut, usahakan untuk eliminate and see how you punya productivity akan goes up, because of why you tak cepat sangat rasa overwhelmed and you are in control.